You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ni Okey, harap-harap semua dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah, insya-Allah Okey, so saya pun tak nak cerita ataupun panjang-panjang, kita straightforward sudahlah So hari ni apa yang kita nak masak? Hari ni kita masak lemon steam fish. Saya repeat lemon steam fish. Okey, ala-ala Thailand sikitlah. Dia masam, lepas tu ada manis-manis sikit aja, lepas tu yang lain semua pedas. Okey. So apa bahan-bahan yang kita perlukan? Kalau awak tengok kat sini, ni biasalah ni koriander atau ketumbar. Okey. Okey, saya ada kat sini daun limau. Okey. Dan juga serai yang telah dititik. Saya kat sini ada alia yang telah diiris. Iris panjang-panjang gini Okey. Juga bawang putih. Yang dah kulit lah biasa tengok. Okey. Kat sini saya ada bawang putih yang pasang siap. Okey, yang kita beli dah hancur merah, kan nampak ni. Then after that, kita ada limau bomo. Nampak limau bomo. Kita ada serai yang kita potong di alu-alu sangat, nampak ni. Alu-alu bulat-bulat. Macam ni lah saya tunjuk. Okey, alu-alu bulat-bulat ni. Kat sini kita ada alia yang dipotong, kira serong ke saya tak kisah, cili padi hijau dan juga cili padi merah. Okey. Kita ada serbuk perasa. Kita ada gula, kita ada light soya sauce ataupun kicap masin. Dah itu sajalah. Of course fish lah ataupun ikan. Ikan golden pomfret, dalam bahasa Melayu apa? Ikan bakul emas. Gitu-gitu nanti saya tunjukkan sekejap Okey, sebelum tu kita grind terlebih dahulu ni grinder kat depan mata. Apa yang harus saya grind dulu? Okey, yang tadi tu saya cakap alia yang potong serong ke straight sebesar mungkin ibu jari ataupun besar lagi sikit, cili padi hijau dan juga merah. Tengok saya masukkan semua di sini. Sebab dia betul-betul nak kena taruh lada putih. Jadi biar lada putih itu pun di blend. Tapi memandangkan saya ada lada putih yang apa panggil tu ready made kan. So kita tak payah hiraukan yang itu. Okey. So right now apa yang kita nak taruh kat dalam sini? Kita taruhkan sedikit gula. Gula sebelum kita grind Taruhkan gula 1 2 3 4 5. 7 saiz ini 5. Okey. Dan after that, apa yang lagi yang kita nak masukkan kat sini? Kita masukkan dia sedikit light soya sauce ataupun kicap masin. Okey. Lepas ni apa pula yang kita nak masuk? Lepas ni bila kita dah potong limau bomo ni, kita akan perahkan dia kat dalam. Okey, tengok nanti saya buat. So limau bomo ni kan kita potong macam biasalah semua dah pun tahu. Tengah kan. Dan after that kita belah kat sini juga. Jadi kita dapat 4 lah. Okey. Itulah, that's all. Lepas tu kita perahkan dia kat dalam biasalah container vakum boleh. Kita ambil air dia je. Setelah kita perah limau tadi tu kan, limau bomo kita, ini hasil dia kat dalam sini air dia. Okey, limau bomo tu. Dan tadi saya ada limau bomo kat sini berapa biji, kalau awak ingat 4 biji, sekarang tinggal sebiji. Bermakna saya pakai 3 biji. Okey, so ini pun saya curahkan dia kat dalam blender. Okey. So lepas ni apa pula yang kita nak taruh? Kita tak payah taruh apa-apa. Kita terus grindkan dia atau blendkan dia. Okey, bismillah. Saya tutup video dulu lah, bising nanti. Tak lupa juga ketumbar, dia punya bagian-bagian akar lah dah cuci bersih semua. Kita potong halus-halus, kita masuk kat dalam apa panggil tu, blender ataupun grinder. Okey, kita potong dengan akar-akar saja Okey, tapi jangan banyak-banyak, sikit je. Kita masukkan dia lagi kat dalam. Nampak clear Masuk kat dalam. Kita blendkan dia lagi.
Lepas tu kita masukkan air yang tadi yang kita dah iris tu kan. Masukkan kat dalam. Okey, lepas tu continue blend. Okey, kalau tengok kat sini dia pun dah siap di blend. Ni hasil dia. Nampak clear Okey. Steam fish ni dia ada dua. Saya bilang awak dulu Satu steam fish ni dia putih tau. Clear lah Tak ada apa panggil, tak ada kicap tak apa. Yang lagi satu dia ada like soya sauce, sesame oil, dia ada oyster sauce dan dia ada macam-macam lain lah. Okey, tapi dia tetap steam fish juga, dia taburkan kat atas. Yang selalu bikin masakan gini selalu orang Cina yang suka. So untuk hari ini saya pakai rencah dia ni, untuk steam fish clear ni dan juga untuk steam fish yang pakai kicap, pakai apa. Jadi saya gabungkan tu dua jadi satu. Jadi ini sambal dia. Okey. So nanti bila dah habis masak ikan kita, nanti kita tengok apa hasil dia. Okey. So now ikan saya kat depan mata ni, nama dia golden prongpet ataupun orang panggil bawal mas. Okey, dah siang sampai ke malam. Okey. So sebelum kita apa panggil tu nak masukkan dia kat dalam kita punya steam tu kan. Jadi kita kelahkan dia sikit lah isi dia. Kalau awak tengok kat sini kan, ikan saya dah kelah dia, nampak? Okey, saya kelah dia sikit je lah. Sebenarnya ikan golden prongpet ni kalau you tak kelah boleh masak sekejap je. Okey, so ni yang saya cakap tadi dah siang kan. Kita masukkan 2 helai daun limau kat dalam. Kita semagerkan dia kat dalam. Serai yang telah dititik tadi tu kan, semagerkan dia kat dalam. Okey, settle kan? Okey, bila dah settle, ni pinggan kita. Kita taruhkan kat dalam. Okey, kita punya kukus, kalau awak ada steam, kukus betul ni lah, tak payah risau. Macam saya ada, kejap kan kapal terbang lalu lah. Macam saya ada tu steam punya apa panggil tu, periuk atau ada sebagainya, tapi tak apalah pasal saya masak satu ikan. Okey, sekarang ni minyak kita, air kita dah betul-betul punya panas supaya kita dapat masukkan kita punya ikan dan dia akan apa panggil tu masak dengan sempurna. Berapa minit? Kita masak lebih kurang dalam 13 ke 15 minit. Tapi on and off tu nanti kita jeling lah. Okey? Okey, sekarang kita masukkan ni. Kita punya pinggan ke stainless steel ke apa, tak kira apa pun boleh lah. Kita masukkan dia kat dalam sini dulu. Okey? Kita dah masuk. Kenapa kita nak masukkan dia kat dalam sini dulu? Pasal apa? Kita nak tabur dia sos. Okey, so sos yang tadi kita dah blend tu kan. Kalau awak nak tengok betul-betul, saya tunjuk macam ni senang. Okey. Macam ni kan? Okey, saya tuang sini sikit. Sampai banyak, yang lebih tu nanti bila ikan dah masak, kita nak apa panggil tu, tabur kat atas lagi. So gini, kita serakkan dia lah, kasih dia semua area yang ikan nak landing tu dapat kena. Nampak? Dia macam gini Okay, so saya ambil ni fish tadi tu ataupun ikan tadi, saya masukkan dia gini je. Yang tadi kita ada semager daun limau kat dalam serai tu kan, saya buat macam gini. Lepas tu saya kukuskan dia. Okay. So sekarang kita dah boleh taruh di atas kuali ataupun tempat kukus yang kita nak steam dia lah. Okay. Then after that kita ambil lah sikit ni untuk tabur kat atas ikan dia. Okay. Apa ramuan dia tu yang tadi kita. Jadi ikan ni dia ambil masa 13 to 15 minit, jadi saya pakai timer. Okay. Supaya tak overcook. Okay. So now kita setkan kita punya dalam. So kalau awak tengok kat sini ni dalam ni ada ikan. Dia tonggang sikit dah, nampak. Nampak tu dalam sini ada ikan, nampak tu? Ikan Okey, jadi ikan tu saya dah taruhkan dia cantik. Jadi saya tutupkan dia. Selama 13 to 15 minit untuk dia masak. Okey, sementara kita nak kena tunggu ikan kita tu siap dikukus ataupun steam. Jadi kita preparekan dia punya garnishing ataupun bahan-bahan yang lain. Okey, kat sini saya ada air batu. Ais dengar ais okay. Sekarang cili merah biasa ni kita potong, kita buangkan dia punya biji-biji kat dalam tu kan. Jadi dia jadi macam ginilah. Lepas tu kita potong panjang-panjang. Okey. Kita potongkan dia banyak-banyak gini. Saya buat pelan-pelan jadi awak perasan Okey, kita buat potongan dia banyak-panjang macam ni.
Kita potong aja macam gini, tak apa. Okey. Jadi saya nak tunjuk aja. Jadi dia jadi macam gini. Okey, nampak panjang ni. Ini semua kita lebur kat dalam ais. Nampak dalam ais. Air batu. Sili kat dalam. Okey. Okey, kalau awak dengar alarm saya dah bunyi kan. Bermakna dah genap. Saya masak tadi 13 minit ke 15 minit tapi saya taruh 14 minit. So kita stopkan dia. Okey. So kita dah stopkan dia. So now kita tengok kita punya ikan betul ke dah masak ke macam mana kan. Kita buka. Tengok sini. Saya dekatkan kamera. Sekejap saya dekatkan kamera. Tadi dah bunyi kan. So bermakna ikan kita tu dah betul lah 13 minit ke 15 minit tapi saya taruh dia 14 minit. Okey, jadi kalau kita tengok dia dah masak dalam masa 13 minit ke 15 minit yang saya taruh tadi. Tapi actual saya taruh 14 minit, saya dah stopkan lah. Okey, so kita tengok sekarang rupa kejadian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak clear Clear ke nak kena macam apa lagi sikit? Lagi sikit. Turun sikit. Okey, dah cantik lah ni. Okey. So now kita tengoklah ikan kita. Okey, lepas. Okey, kita dah cocokkan dia bermakna ikan ni pun dah masak. Okey, nanti saya tunjuk. Sekarang kalau awak lihat depan saya ada kuali kecil ni dengan dalam dia of course lah ada minyak sikit. Apa yang saya nak buat? Okey, tengok. Yang tadi saya cakap ni bawang apa panggil tu? Bawang instan kan yang telah dihancurkan mana-mana boleh beli. Kita masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dulu ataupun dulu sikit. Okey, lebih sikit. Resepi ni kepada orang yang suka makan masak-masak pedas-pedas, dipersilakan cuba. Jujur saya cakap, kalau awak kena ni dengan nasi putih, panas-panas cukup. Lain benda dah tak payah dah. Salam. Betul. Sedap. Awak tengok bahan-bahan dia semua awak dah boleh tahu apa ni bahan dia. Kalau kita masak bau dia macam mana awak dah boleh agak-agak dah. Betul tak? Okey, tadi kan macam saya cakap saya ada balance yang cili tu kan. Yang sikit tu tadi saya taruh kat bawah steam fish Waktu dia nak kukus tu saya taruh dia kat bawah kan. Yang ni ada balance kan. Semua curah kat dalam. Bawang putih yang dengan alir tu yang kita goreng tu kan. Curah dia kat dalam. Okey. So kita boleh masukkan serbuk perasa sikit. Jadi gula semua kita dah masuk waktu kita nak blend kan atau nak grind tu kan. Stir. Setelah dah taruh perasa tu kan kita harus rasa lah kan. Apa kurang apa lebih kan. Kita ketikan supaya Lebih pedas mengancam babe. Kita tengok kita punya tumisan ni. Saya rasa pun dia macam dah agak garing sikit lah kan. Dah alright lah kira. Kita masukkan ni yang tadi mula-mula saya tunjukkan. Ada iris serai kecil-kecil gini halus-halus ni kan. Masuk. Kecilkan api sikit kan. Saya ni kalau masak saya suka lala, saya tak suka bocor-bocor lah. Okey. So kita gaul. Okey, kalau awak tengok kat sini kan. Sekarang saya dah taruh ikan depan mata awak. Okey. Saya rasa tak boleh sebab keluar kat depan mata dengan periuk-periuk dia sekali. Saya nak macam mana. Okay. Tengok sekarang depan sini kan. Ni ikan steam fish kita. Okay. So apa yang saya nak buat sekarang, yang macam tadi saya cakap kan, yang tadi yang kita dah bikin apa tu, alia, serai, apa panggil tu, bawang putih, semua kita dah kena goreng lah kan. Dah garing, tabur. Bismillah. Tabur alia, sapukan dia sikit mata kan. Ini mengancam betul. Jujur saya cakap, bukan pasal masak, ni cakap gentle, nak kena cuba. Ikan tu saya dah fokus betul-betul kat depan mata kan. Setelah kita taruh sos tadi tu kan, ini semua kan. Baru dia bercampur kan. Okey. Kita apa pula yang kita nak taruh sekarang? Ini dia. Kita pergi hiasan cili merah dengan koriander tadi kan. Oh, mengancam tak ikut rugi. Tak sikit lah. Sebab jadi kita punya yang apa panggil tu
Kita punya chili dengan coriander, it look very fresh and tempting lagi. Alright, nampak? Lepas tu kita taruhlah kita punya hiasan limau sikit. Yang tadi kita dah iris iris, ada balance biji kan. Macam kita taruh kat sini. Buat cantik-cantik. Kan? Oh. Hari ini yang saya boleh tunjukkan ataupun menu saya pada hari ini, yang saya gelahkan ikan ni adalah spicy lemon steam fish. Okey, saya ulangi. Saya create ni menu, dia jadi spicy lemon steam fish. Okey, selamat mencuba. Okey, sebelum saya mengundur diri ataupun habiskan video dalam masakan ini, yang biasalah kan, kalau dah ada lampu jangan taruh lilin. Kalau dah dapat tukar masak yang satu, jangan cari yang lain. Okey, so kita tengok jumpa lagi di next video. Tetapi nanti stay tune. Saya waktu saya makan nanti, saya akan tunjukkan apa ikan tu masak ke tidak dan sebagainya. Okey, so buat masa ni jaga diri baik-baik. Saya doakan semua murahkan rezeki, semua jauhkan daripada balak, semua dirahmati Allah insya-Allah. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simply the best. Bye bye. You're simply